Apa korang buat kalau orang yang selama ni kau tolong settlekan kerja kotor dia tiba-tiba nak habiskan korang? Ferry, satu cerita Belgo Dutch crime thriller. Cerita ni mengisahkan pasal Ferry, seorang gangster, and dia ni orang kuat untuk bos dia, Brink. Brink dia ada macam-macam bisnes haram yang dijalankan lah. Satu hari tu masa diorang ni tengah lepak dekat office, tiba-tiba office diorang ni kena serang and kena rompak. Dalam keadaan huru-hara, perompak ni dah piu-piu anak Brink yang ada sekali dekat situ. So, lepas daripada kejadian tu, Brink ni terus arahkan Ferry untuk cari and settlekan penyamun-penyamun ni semua. Cerita ni jenis yang slow burn movie. Build up pace dia agak slow sebabnya cerita ni dia bukan fokus on crime dengan thriller semata-mata, and dia ada masukkan juga elemen love story kat sini. Tapi elemen love story yang dimasukkan ni pada aku dia okey je, dia tak melebih-lebih sangat. So dia punya tension yang daripada konflik asal tu still rasa daripada awal sampai habis. Yang membuatkan cerita ni tak boring, aku rasa dia punya susunan plot tu memang cun gila. And untuk cerita ni dia bukan fokus on satu konflik sebabnya Ferry ni dia kena hadap macam-macam konflik sepanjang dia nak settlekan kerja dia. Kalau korang suka lain cerita yang slow and steady, cerita ni korang boleh layan, ada dekat Netflix. Cumanya cerita ni tak sesuai untuk tontonan budak-budak bawah umur.